Oh, banyak. Kena try semua mereka punya mojito. Cuba tengok mereka kuih memang kuih elok lah. Hai semua, okay, hari tu Fina bawa my family makan dekat cafe ni sebab Fina nak try nasi ulam dah, and honestly sangat sedap. Fina approve. And kat sini juga ada kucing, and tempat dia apa tengok, cantik kan. So ini makanan yang Fina ambil. Jom kita try nasi ulam. Cuba tengok dia kuih memang kuih elok lah. Okay. Okay. Bau dia pun wangi lah. Lepas tu timun, sambal sikit, ayam dengan ikan kan. Ikan crunchy. Bismillahirrahmanirrahim. Kau tengok ulam dia memang banyak. Ya Allah, sedapnya. Kena ingat ulam dia macam dah rasa asal jujur kan, tapi memang rasa ulam itu. Makan saja boleh sedap lah. Crunchy. Cukup asam. Sedap crunchy. Tengok portion besar. Berat ni. Lagi dah lembut. Juicy ke tau. Oh, dengar. Crunchy. Muas. Sedap. Cukup asam. Yang crunchy bawah tu. Oh, banyak lagi portion dah. Tengok udang. Wow. Sedap gila. Ya Allah, sedap gila. Oh, sedap. Telur ketam. Telur ketam ni serius sedap gila. Sedap gila. Creamy. Sedap. Tengok otak udang dia bagi tu, pekat likat kan besar dia bagi, tengok tu, 2 ketui. Dia pekat, likat cukup, masam, masin, manis ni cukup. Dekat kafe pun apa boleh dapat laksa macam kat luar. Sedap gila. Sedap ni. Sedap. Semua sedap. Dia soda dia tak overpower sangat lah. Minum.